pengetahuan korang, Abang Ijaz hari ni tak ada. Dia pergi operate hidung. Aku yang kontrol dia punya channel. So let's go. Hari ni aku dah hack. Hello guys, selamat datang ke channel Bomber. Hari ni kita dapat case api sampah. Let's go. Kita pergi mana yuk? Kita pergi mana? Pergi sampah bah. Sampah bah? Sampah. Sampah bah? Sampah bah. Bah apa bah? Bah. Bagus. Kamel. Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Mel, bagi sikit Mel. Soalan lah. Okay lah. Siapakah yang bertanda di hidung? Tak ada, pakai face mask. Over lah. Wajar kau. Soalan kedua. Siapa yang mantap? Jat, tolonglah Jat. Tada. Saya soalan ketiga. Rex. Sedih je lah. Aku tahu jawapan dia semua. Soalan ketiga siapa hyperaktif? Jom kita pergi jom. Okay guys, kita dah sampai lokasi. Kita sedang mencari di mana jalan masuk. Okay, kita sedang mencari jalan masuk. Alah, salah pula. Ini bukan jalan masuk. Dalam ni. Apa ni? Jalan masuk. Benci je aku. Daripada tadi kita jalan masuk. Tak tahu nak cakap apa. Mary Jo. Gasak betul. Okay, sampai lokasi nak mencari jalan menuju ke api sampah. Ke mana nak masuk lalu ni. Kita pun tak tahu mana nak masuk. Dan aku pun main tam ni cakap ni. Mana jalan keluar, jalan masuk. Oh. Ini api. Inilah kebakaran sampahnya. So kita mau matikan ni. Ni orang bakar sampah kecil ke ni. Ini bang. Asap pun tak tebal mana. Nak masuk lalu mana? Kat sini ya. Nak masuk ke? Boleh masuk tak? Boleh masuk kat sini kan? Okay guys, kita dah sampai lokasi. Abang Ijaz memang dah diculik hari ni. So, tak tahu nak cakap apa lagi dah. Jom. Kita balik sini. Kena gigi lebar. Oh, masuk. Ni apa?
Masak yo. Mantap. Okay. Nanti dia bernamat. Semangat sikit. Saya ikut lah ni kan. Ui, tanah weh. Gaduh kan. Selesai. Tu je api sampah dia. So video tak kali ni tak best. Okay guys, kita berjaya padam api sampah tanpa Izzat. Dari Izzat tu kita boleh padam guys. So jangan lupa subscribe this channel. Tekan Celoreng Bomba. Dan geng-geng lain, okay? YS Bomba, Kimi channel, Kimi channel, Bomba Video Cell, Admio, okay? Jangan lupa subscribe video sampai habis. Aduh, mantap. Olah, aduh. Mantap dia lagi mantap. So jangan lupa saksikan video ni sampai habis. Mantap. Tapi tak tahu jalan mana. Oi, besar oi bawah. Tu biawak ke ni? Komando. Komando lah. Komodo. Komando tu Alex Pascal. Tahu biawak. Ini boleh masuk National Geographic. Tahu. Betul lah cakap. Mantap cakap. Yo. Aku bersama kau dengan ketupat. Ketupat boleh lipat. Aku boleh melipat. Salah. Jadi Ketupat kita makan di hari raya. Kau bersama aku di hari raya. Apa ni? sawar-sawar. Jangan Jin. Dah. Okay, kita berjaya padam pada hari ini. So, tiada pantun, tiada apa, nyanyi mungkin dah. Jangan lupa layan video ni sampai habis, guys. Dah habis tadi. Lagi. Kita layan video sampai habis. Kini, jom. Lagi habiskan lagi. Kita ada kata cerita. Habiskan video ni, guys. Lagi. Habiskan video ni sampai habis. Mantap. Bersama Alex, tinggal lah. Go. Okay, yang di luar sana jangan pesan ni sebab tadi Izzat pesan dekat saya. Minta maaf sebab dia tidak dapat sambung balik di video yang channel ya. Sangat-sangat minta maaf, ada problem. Cakap buang baru jelas. Ya, cabut. Tak mau nanti dia masuk. Kita jahanamkan Celoreng Bomba lah. Sebab hari-hari aku kena dia. Kau tak kena dia kan? Aku tak kena, dia baik. Tapi kau nak jahanam ke? Aku nak jahanam kan. Kita coating nanti. Mantap. Okay guys, kita bersedih sekali lagi kerana Izzati telah dicolek dan dikondem. Kondem mana Saleh? Dan digondam dia punya Celoreng Bomba dengan rambut. Dan leg. Kata Oleh. Saleh mana Saleh? Saleh mana Saleh? So jangan lupa tengok video ni di rumah. Jangan lupa klik subscribe, jahanamkan video and tengok sampai habis video ni. So saya tahu ni kau buka di laptop terus kau tengok video ni kan. Kau select ni pandang lagi guys. Kami mantap. Kimi jahanam ini. Jahanam guys. Jahanam ni. Kau lah. Jahanam. Ni jahanam. Kita orang saja. Penipu dia berlakon. Kurang aku 3 ni. Wow.